Sambungan daripada video sebelum ni, dekat Transformer Mode ataupun dekat tempat event tu ada Cybertron Beacon. Benda ni korang boleh summon guys. Korang boleh cari Cybertron Beacon ni dalam game. Bila keluar notification Cybertron Beacon established tu, korang boleh tekan dan korang boleh summon Optimus Prime, Megatron ataupun Basic Crate dan juga Advanced Crate. Crate-crate ni mengandungi Energon untuk korang upgrade. Optimus Prime Robot Mode boleh transform jadi robot dengan Thermal Axe. Dia punya main skill dia adalah Charge Slam. Dia akan dash laju pergi dekat enemy untuk serangan jarak dekat. Kemudian ada Megatron Robot Mode. Dia boleh transform dari tank pergi ke robot dengan cannon. Skill utamanya adalah Triple Fusion Blast. Dia akan tembak 3 kali dan tembakan terakhir tu akan tolak Megatron ke belakang dan dia akan slowkan enemy. Ada upgrade system juga kali ni. Bila korang kumpulkan Energon, korang boleh unlock ultimate skill daripada Optimus dan juga Megatron. Dan ada mode best iaitu duel khas di antara Optimus Prime dan juga Megatron. Bila diorang berjumpa dekat Erangel, diorang kena lawan sampai salah satu menang. Ataupun senang cerita, sampai salah satu mati. Baru diorang boleh keluar daripada tempat lawan tu. Seterusnya ada Classic Mode Update. Ada weapon baru yang diberikan nama sebagai ASM Abakan. Menggunakan peluru 556 ataupun peluru hijau. Ada 3 mode tembakan, single, burst dan juga auto. Dan weapon ni bagi aku sangat mudah ataupun sangat sesuai untuk digunakan untuk pertempuran jarak sederhana. Ada juga weapon balance update yang mana sekarang ini sniper ada dia punya muzzle khas. Namanya adalah Barrel Extended Sniper. Dan kalau korang pasang benda ni, sniper tu akan bagi damage lebih daripada biasa. Seterusnya ada Plane Cabin Animation. Ini menarik guys. Lepas ni, sebelum turun daripada kapal terbang, akan ada animation untuk setiap satu orang. Ini best guys sebab sebelum korang turun daripada kapal terbang, akan ada animasi baru. Dan dia akan paparkan karakter dengan gaya untuk setiap pemain tu sebelum terjun. Bagi aku ini style lah, Apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah.